sidang penonton yang dihormati, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang ada menonton di dalam panggung ini saja. Oh, Tuan Penasihat, Kasim Patalan, sila duduk. Sebab apa Tuan Segaraga menjemput saya kemari? Memang Tuan orang yang bijak. Kepala otak Tuan nombor 1. Mengapa saya tak fikir dahulu? Kalau perkara ini berhasil, Tuan akan terima 20%. Besok saya akan siapkan kontraknya. Baik. Ini tidak adil. Kalau perkara ini berhasil, saya akan beri 25%. Sain, jangan takut. Baik. Ini tidak adil. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk berkumpul, bukan untuk melakukan kacauan, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan membuktikan bahawa penyelewengan dan tekanan yang telah dilakukan oleh Datuk Jamil kepada staf dan pelajar merupakan sesuatu yang menyebabkan, dan hari ini kita akan menuntut satu Tuan Penasihat, gagal lagi rancangan kita. Kita nak buat profil Facebook boleh. Belum. Pergi buat apa? Tuan Penasihat, gagal lagi rancangan kita. Bendahari Queen menunjukkan pemotongan gaji telah dilakukan kepada bank, tabung haji, zakat dan KWSP, namun tidak diterima oleh pihak berkenaan. Ada antara mereka telah mendapat surat amaran peguam, surat amaran kereta ditarik dan polisi insurans ditamatkan. 2 laporan polis dibuat pada Julai dan Disember lalu, tetapi masih gagal mengatasi. Tuan Penasihat, gagal lagi rancangan kita. Setiausaha Akhbar Menteri Besar Helmi Khalid muncul untuk menerima memorandum itu bagi pihak Datuk Seri Azizan. Memorandum itu disampaikan oleh penolong pendaftar kanan Queen Muhammad Azki Hafizi Ibrahim kira-kira jam 11.30 pagi.
Farid, siapa budak-budak ramai? Aku dah bilang. Belum habis fikir balak lain dah datang.